Cenor? Bukankah Cenor di Pahang? Negeri Sembilan pun ada Cenor rupanya. Itulah yang terlintas di fikiran sewaktu melintasi Masjid Karyah Cenor di Jelebu ini. Lalu timbul persoalan di fikiran saya. Apakah kisah di sebalik kampung ini hingga membawa nama yang sama? Dan yang lebih membuat saya ingin tahu, adakah di sini juga pernah berdiri sebuah masjid lama seperti banyak kampung-kampung tua yang lain di tanah Melayu? Bersolat asar di Masjid Karyah Cenor akhirnya membawa saya kepada satu penemuan sebuah masjid lama yang terletak di kawasan tanah perkuburan lama. Setelah berbual bicara bersama ketua kampung tentang serba sedikit sejarah Masjid Lama Cenor. Masjid Lama Cenor ini dibina pada tahun 1923, lebih daripada 1 abad yang lalu. Walaupun keadaannya kini semakin uzur seiringnya waktu, saya pasti bangunan ini menyimpan pelbagai kisah suka dan duka masyarakat di sini, yang kini hanya tinggal dalam lipatan sejarah. Jelebu merupakan sebuah daerah yang terkenal dengan bukit bukau dan hutan hujan tropika yang kaya dengan pelbagai jenis kayu kayan berkualiti tinggi serta flora dan fauna. Walaupun sejarah terperinci tentang pembinaan masjid ini agak terhad, memandangkan generasi awal yang terlibat telah lama meninggalkan kita, masjid ini pasti dibina atas usaha masyarakat kampung sendiri. Saya membayangkan suatu ketika dahulu, penduduk kampung masuk ke dalam hutan belantara di sekitar Jelebu ini, menebang pokok-pokok kayu yang kukuh untuk dijadikan tiang dan rangka masjid. Batang-batang kayu tersebut kemudian dibawa keluar dari hutan dan dihanyutkan melalui sungai Teriang yang mengalir di hadapan kawasan yang dikenal pasti untuk mendirikan Masjid Cenor. Sungai ini juga menjadi sumber air penting bagi penduduk kampung, termasuk untuk mengambil air wudhu. Begitulah cara masyarakat kampung pada zaman dahulu memanfaatkan alam di sekeliling mereka dalam kehidupan seharian. Masjid Lama Cenor ini dikelilingi oleh tanah perkuburan lama yang menyimpan sebahagian sejarah penting di Jelebu ini. Antara yang dimakamkan di kawasan ini ialah Yang Teramat Mulia Datuk Undang Syed Ali Al-Jufri bin Syed Zain, yang merupakan Undang Luwak Jelebu ke-11 dan memerintah dari tahun 1883 hingga 1897, serta beberapa undang luwak Jelebu yang lain. Apabila jemaah semakin bertambah, Masjid baharu telah dibina pada tahun 1974 dan kekal digunakan oleh masyarakat Kampung Cenor hingga ke hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam siri Malaya Tube yang akan datang.